Tengok Korun, kata dia kaya, tak ada nak suruh apa dia berhenti kekayaan. Tak ada nak suruh lelong bagi kekayaan. Hak suruhnya keluar zakat. Tak ada. Bila dia kaya, disyaratkan, Musa beritahu kata kamu kena keluar zakat. Kalau dia keluar zakat, harta dia terpelihara. Tapi dia tak keluar. Tu binasa, tu apa ni? Syuh. Tu panggil bukhl. Bakhil, keriku. Jadi terlupa kurniaan Allah. Berasa hak dia. Yang boleh kaya sebab kepandaian dia. Dia bahasa gitu. Ilmu dia. Bahasa gitu. Jadi terlupa. Itu menyebabkan binasa tengok Korun sendiri ditelan oleh bumi. Juga harta-harta pun habis. Itu binasa. Sebab fikir